Pernah tak anda terfikir atau risau yang bahasa warisan komuniti kita ni satu hari nanti akan lenyap? Hari ini kita nak kongsikan satu panduan yang sangat praktikal tentang macam mana nak mulakan sebuah prasekolah bahasa ibunda. Ini adalah satu langkah yang sangat penting tahu untuk pastikan bahasa kita terus hidup untuk generasi-generasi yang akan datang. Inilah soalan paling besar kan? Macam mana komuniti kita boleh selamatkan bahasa warisan? Mungkin nampak macam satu tugas yang mustahil, tapi sebenarnya jawapannya ada pada tindakan yang tersusun dan terancang. Jom kita lihat macam mana nak buat, satu persatu. Okey, perjalanan kita ni ada 5 peringkat utama. Kita akan mulakan dengan kenapa benda ni penting sangat. Lepas tu, kita tengok siapa yang akan gerakkan semua ni, macam mana nak bina pasukan, apa barang yang kita perlukan dan yang paling penting, macam mana nak pastikan program ni boleh bertahan lama. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1. Kenapa bahasa ibunda ni penting? Langkah pertama sekali, ia bukan pasal duit atau logistik tau. Bukan. Ia bermula dengan sesuatu yang jauh lebih asas. Kita kena bina kesedaran dan dapatkan kata sepakat dalam komuniti tentang kenapa kita mesti buat benda ni. Jadi, macam mana nak mula? Semuanya bermula dengan panggil satu mesyuarat komuniti. Tujuannya satu, untuk semua orang duduk semeja dan bersetuju dengan satu matlamat. Kenapa kita buat ni? Inilah masanya untuk tarik sokongan padu daripada ketua-ketua komuniti dan para ibu bapa. Kita nak pastikan semua orang faham yang kita tengah bina satu legasi untuk anak cucu kita. Okey, bila semua orang dah setuju, dah faham matlamatnya, apa langkah seterusnya? Macam mana kita nak tukar persetujuan ni jadi tindakan sebenar? Di sinilah komuniti mula ambil alih peranan utama dengan membentuk satu pasukan yang mantap dan tersusun. Dan ini adalah prinsip yang paling penting sekali. Program ini adalah program berasaskan komuniti. Maksudnya apa? Ia bukan projek orang luar. Ia milik kita. Komuniti sendirilah yang jadi enjin utamanya. Kejayaan program ni 100% bergantung pada penglibatan kita semua. Jadi, macam mana nak bina struktur ni? Ada 4 langkah praktikal. Nombor 1, kita tubuhkan jawatan kuasa bahasa. Anggap je, ni macam tulang belakang projek kita. Nombor 2, kita kena sentiasa buat kerja advokasi. Kasih orang faham dan terus sokong. Nombor 3, lantik guru dari kalangan orang kita sendiri. Yang ni memang penting. Dan akhir sekali, nombor 4, wujudkan satu pasukan khas untuk buat kurikulum yang memang kena dengan budaya kita. Persoalannya, siapa yang patut ada dalam jawatan kuasa ni? Bayangkan kita nak bina satu dream team lah kan. Kita perlukan gabungan semua orang. Pemimpin masyarakat yang dihormati, pakar bahasa dan budaya kita, ibu bapa yang bersemangat, bakal guru, dan jangan lupa, guru-guru kerajaan yang dah bersara. Pengalaman mereka tu emas. Setiap seorang ada peranan penting. Okey, pasukan dah ada. Sekarang kita masuk bab 3, peranan guru dan ibu bapa. 2 kumpulan ni adalah nadi kepada prasekolah kita. Mereka bukan setakat peserta tau. Mereka adalah rakan kongsi. Partner. Cuba kita tengok peranan mereka ni. Guru tugasnya memang untuk memimpin kelas dan sediakan bahan-bahan mengajar. Manakala ibu bapa pula, mereka jadi co-pilot dalam kelas. Mereka jadi pembantu guru secara bergilir, masuk sekali dalam aktiviti budaya macam menari atau menyanyi dan tolong kutip bahan belajar dari rumah. Kerjasama macam ni lah yang jadi kunci. Ia bukan saja buat program ni lebih berkesan, tapi juga jimat kos. Dan ada satu nombor ajaib yang kita kena ingat untuk pastikan anak-anak selamat dan dapat perhatian penuh. Nisbahnya ialah 1:3. Maksudnya, setiap 3 orang murid mesti ada seorang pembantu dewasa, selalunya ibu atau bapa. Dengan cara ni, kita boleh pastikan tak ada seorang pun yang tercicir. Baiklah. Pasukan dah ada, peranan pun dah jelas. Sekarang kita perlukan tools atau alatan. Jom kita masuk bab 4. Menyediakan bahan pengajaran. Kita nak tengok macam mana nak lengkapkan prasekolah kita dengan bahan yang bukan saja bagus, tapi juga relevan dengan budaya kita dan senang nak dapat. Dan berita baiknya, anda tak perlukan bajet yang besar pun. Serius, kita boleh mula dengan bahan-bahan yang kosnya rendah, yang kita buat sendiri. Yang penting, bahan tu ada kaitan dengan budaya kita dan senang nak cari kat sekeliling. Inilah yang membuatkan program macam ini boleh dilaksanakan oleh mana-mana komuniti, tak kira kaya atau miskin. Nak tengok contoh? Tengok ni betapa kreatifnya. Kita boleh guna biji getah atau kulit kerang untuk ajar budak-budak mengira. Boleh buat pudi kacang sendiri, kumpul zip dan butang lama untuk latih kemahiran motor halus diorang. Pakaian tradisional, alat muzik, semua ni komuniti boleh sumbangkan. Nampak tak? Semuanya datang dari kita, untuk kita.
Okey, selain bahan-bahan sumbangan tadi, guru-guru pun ada homework sikit. Mereka akan sediakan beberapa bahan penting dalam bengkel. Contohnya, big books dan buku-buku kecil untuk sesi bercerita, kad imbas untuk abjad dan nombor, dan juga labelkan semua benda dalam kelas dalam bahasa ibunda kita. Termasuklah lembaran kerja untuk latih anak-anak menulis. Sekarang, satu perkara yang kita tak boleh kompromi langsung, keselamatan. Kawasan permainan di luar tu wajib ada pagar yang kukuh dan selamat. Wajib. Peralatan permainan macam tempat memanjat yang rendah, buaian atau titi kesimbangan yang dibuat dari buluh pun sangat bagus. Ingat, keselamatan anak-anak kita adalah keutamaan nombor 1. Tiada tolak ansur. Dan akhirnya, kita sampai ke bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Bahagian 5, melancarkan program. Tapi kena ingat, ini bukan garisan penamat ya. Sebaliknya, ini adalah garisan permulaan untuk satu perjalanan panjang yang perlukan komitmen berterusan dari kita semua. Jadi, macam mana nak pastikan program ni bukan sekadar hangat-hangat tai ayam? Ada peti jalannya. Mula-mula, cari pelajar dan lancarkan projek perintis dulu. Kecil-kecilan pun tak apa. Lepas tu, pastikan guru dapat latihan asas dan latihan tu mesti berterusan. Dan serentak dengan tu, kerja-kerja advokasi dalam komuniti tak boleh berhenti supaya semangat dan sokongan sentiasa ada. Untuk program ni terus berjalan lancar, ia bergantung pada 3 tonggak sokongan utama. Pertama, ibu bapa dengan penglibatan harian. Kedua, guru dengan pengajaran harian. Dan yang ketiga, seorang watak yang sangat penting, fasilitator. Mereka ni akan datang setiap minggu untuk bagi bimbingan, jadi mentor pada guru-guru dan pantau kualiti program. Mereka ni macam quality control lah. Jadi, lepas kita lalui semua langkah ni, persoalannya kembali pada kita semua. Pada anda, apakah legasi bahasa yang nak kita tinggalkan? Tindakan yang kita ambil hari ini, sekecil mana pun, itulah yang akan menentukan sama ada bahasa warisan kita akan terus bergema atau senyap selamanya.